Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, pada tanggal 4 Februari 2026, SMK Serigaring telah menjadi tuan rumah untuk Kem Sanggar Bahasa peringkat daerah Gombak tahun 2025-2026. Jom kita saksikan. Memandangkan sekolah kami merupakan tuan rumah, pihak penganjur telah menyediakan sarapan untuk para peserta, guru-guru pengirai dan tak lupa juga penceramah kita pada hari ini. Inilah suasana ketika para peserta sedang menjamu selera. Okey, sekarang saya bersama dengan seorang peserta Kem Sanggar Bahasa. Nama apa? Nama saya Muhammad Jibril. Sekolah mana? SMK Tuanku Abdul Rahman, Batu Haram. Okey, tadi masuk program yang mana satu? Sajak Bahasa Melayu. Sajak Bahasa Melayu. Soalan saya, gugup tak bila bercakap depan orang ramai? Buat saya tak, sebab saya dah terbiasa bercakap depan orang dekat perhimpunan. Okey, macam mana nak bantu rakan anda yang kurang yakin bila bercakap depan orang ramai? Saya rasa kalau saya akan praktiskan dia bercakap depan orang, cakap di depan kelas untuk biar dia hilangkan nervous dia, gugup dia semua. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, sekarang saya bersama lagi dengan salah seorang peserta Kem Sanggar Bahasa. Nama apa? Dovina. Daripada sekolah mana? Sekolah SMK Serigaring 4 Android. Okey. Soalan saya, apakah kepentingan kita untuk mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Kalau bahasa Melayu macam simbol perpaduan rakyat Malaysia. Jadi bahasa Melayu ni kan bahasa kebangsaan. Kalau kita pelajari, kita boleh komunikasi antara satu sama lain dan jadi satu bahasa yang menggabungkan semua kaum. Kalau bahasa Inggeris tu ialah perantara antara Malaysia dan negara luar. So bila kita pelajari bahasa Inggeris dan bahasa Melayu pada masa yang sama, jati diri kita dikekalkan dan juga kita juga dapat berkomunikasi dengan orang luar. Wow, jawapan yang sangat menarik saya dengar pada hari ini. Okey, itu saja. Terima kasih.